Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua pengalaman dirujuk water heater berjenama Panasonic model DH-3KP1 dengan masalah tidak panas. Okey, mari kita buka. Dan beginilah rupa di dalam dia. Kalau tidak panas, benda pertama yang anda harus periksa ialah heater. Okay, ini tangki air dia, heater dia di atas, heater ataupun elemen pemanas. Ambil multimeter, ukur keterusan. Kalau tiada keterusan, sah dia punya heater ataupun pemanas ni putus. Dan anda perlu beli satu set. Okay, kalau ada jual heater saja, anda boleh beli heater dan ganti. Okay, so water heater ni memang rosak pada dia punya elemen pemanas. Dan saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana rupa dia kalau rosak. Okay, so saya dah bagi tahu tadi, kita ambil multimeter, kita ukur keterusan dua terminal ni. Okay, dan tiada bacaan. Nampak tu, tiada keterusan. Heater yang elok dia punya bacaan lebih kurang belasan ohm. Kalau tak silap yang ni 16 ohm. Okay, so masalah dah selesai. Kita lihat heater ni. Okay, so yang ni anda buka skru ni. Okay, ini sudah saya buka. Buka penutup dia. Okay, lepas tu anda boleh keluarkan heater dia. Nampak? Inilah heater yang telah rosak. Nampak tu? Sampai pecah-pecah. Okay, so heater rosak, tak dapat baiki. Kena gantikan dengan heater yang baru. Okay, so itu saja perkongsian kali ini. Selamat mencuba.